Dua aircon tu belilah 3,700. Lagi mesin-mesin dengan TV. And also dapat free, orang kata free double fan. Aircon. Tak, bawah tak ada pula. Kau nak pakai ke bawah? Bawah dengan bilik mama punya aircon. Berapa? Tak payah tahu. Ada tu lagi barang tak sampai lagi. Macam-macam ni belinya. Sama kata tak ya beli TV. Tak apa dah. Kan dia duduk kerja kan nak tengok TV ke bawah. Kan bazir lah, tak bazir. Itu keperluan. So aircon pun tengah pasang. Sampai kau tengah pasang. Dari barang bisa basuh ke TV sampai. Hi, welcome to YouTube Apika. Pika. Charlie standing on the mic. What's a frame, then I glow talk fake. Smile money, stop your mind, top break. Some girl bad, but I go hard. Best to get it kind of full support squad. No drama zone, we chill, we slay. Copy the top, set the up, how to play. From 09, Jaddy highlight. Shining bright every time on. Hai korang, welcome back to YouTube. Onyonya, Pika Pikachu. So seperti yang korang tahu, hari tu Fika ada ke Thailand kan. Fika kerja ke Thailand pagi siang malam non-stop. Korang tahu tak sebab dia apa? Yang masuk dalam live kan mesti tahu kan. Yang tak masuk mesti tak tahu ruginya. Okay, so hari ni disebabkan hasil kerja keras Fika nak bagi balik dekat family Fika apa yang Fika nak usaha, apa yang Fika nak dapat dekat Thailand tu. So korang nak tahu apa yang Fika nak bagi dekat diorang, so join kat Fika. And Fika nak buat surprise a little bit untuk my mom. Tak tahu dengar ke tak dengar, so Fika tak ada mic dekat adik kat Thailand. So Fika dah sampai kat kedai nak beli barang untuk my mom. So jom lah ikut Fika pergi beli barang. Tak tahu lah barang apa, korang tengok apa, jom lah. So disebabkan kita orang kan dah pindah rumah baru, bilik mama dengan rumah tu pun tak ada aircon. So kita beli aircon yang satu 1.0 tu untuk bilik mama and 2.5 untuk ruang tamu. So jom kita tengok barang dapur pula. Jom. Sini kan ada banyak macam bahasa kan. Aku dah pening lah tak tahu nak beli apa. Sebab abang yang ada. Dia kata beli Toshiba sebab dapat free. Perempuan kalau free mana boleh lupa. Ya, double fan. Nampak di sini. Mesin basuh dah settle, aircon settle. Last kali TV. TV tu tak nak beli apa. RM7,000 melayang. So Fika pun dah beli barang dekat kedai ni. So aircon tadi, dua aircon tu belilah 3,700. And satu lagi aircon tu bernilai 3,000. Bukan aircon, ada lagi mesin-mesin dengan TV. And also dapat free, orang kata free double fan, 3,500. Melayang. Tapi tak apalah. Kalau melayang pun tak apa. Sebab ni lah Fika pergi ke Bangkok nak cari rezeki lebih sikit nak bagi dekat mak Fika untuk rumah tu. Ada lagi sikit lagi Fika nak buat kat rumah tu. Sebenarnya nak buat sangkar kucing besar-besar for my mother, but that one soon lah. So korang thank you mari support Fika. So kita akan jumpa korang bila barang tu sampai, okay? Bye. So korang, Fika dah sampai rumah mak. Mak tahu ada mesin basuh dia datang. Dia tak tahu ada TV, ada barang-barang lain lagi. So jelah kita mama Fika. Jom. So this is my surprise. I hopefully apa yang Fika cari duit tu halal dan dapat memberi kebahagiaan untuk keluarga Fika dan dengan semua orang yang lain. So hadiah tak besar mana pun, sikit je. InsyaAllah my mom will be happy. And sebenarnya untuk kesenangan semua orang, bukan Fika je tapi kesenangan family, everybody Fika yang lain. Sebab ada aircon, ada TV and also ada mesin basuh. So kesenangan dia orang untuk tengok leisure kat rumah. Okay lah, jom masuk rumah. Fika dah sampai rumah dah, nak kita mama. Actually, dia rahsia je. Dia tahu mesin basuh je datang, dia tak tahu barang lain. So actually, apa yang Fika cari ni kesenangan untuk semua orang. Ada TV, ada aircon untuk bagi diorang selesa and happy duduk kat rumah tu. Kalau Fika duduk jauh, diorang boleh happy duduk kat rumah tu. So jom masuk ke rumah Fika. Kita tunggu lori. Aircon. Aircon je sampai dulu. Kan masa. Belum sampai lagi. Maksudlah cakap ada sama je lah. Apa? Saya dah tahu.
Ada tu lagi barang tak sampai lagi masa basuh. Senanglah nak buat kerja nanti kat bawah tak adalah panas-panas. Nanti diorang nak packing barang kat aku kan. Biasalah. Baik. Macam-macam ni dia belinya. Sama kata tak ya beli TV. Apa dah? Kalau dia duduk buat kerja kan nak tengok TV kat bawah. Siapa nak tengok TV? Nanti ramai-ramai dah duduk rumah boleh je. Kan bazir lah tak bazir. Itu keperluan. Dia tengok barang kat dalam lori. Korang duduklah kat rumah senyum tak ya rumah lain kan. So aircon pun tengah pasang. Sampai kau tengah pasang, lori barang bisa basuh dan TV sampai. Ni kucing-kucing Pika. Ni sikit je ni. Ni daripada rumah apartment tu. Hidup. Segala jalan yang ada di hadapu, kan ku tanamkan cinta untuk kasihku agar So my next mission is buat sangkar kucing dekat kawasan ni. So this will be my next mission. Buat sangkar kucing dekat sini. Yang besar gila-gila. So, kita dah ada 30 ekor kucing kan. So that will be my next mission. Print dulu Nanti pendek. Oh. Supaya bintang. Keluar buat macam lain boleh tahu. Okey, So aircon bilik atas dah siap. Kita menunggu aircon kat bilik bawah. TV air basuh-basuh pun dah siap. Barang dah sampai semalam. I pun nak balik dah ni. Bye, Ma. Bye. Love you.